Mok Kak Ning, bisnes kuih raya ke? Sebulan 2 bulan nak proses sibuk dah ya. Nunggu kuih. Okey, Ma. Orang balik Ning. Aduh, Mok Kak Ning. Banyak benda lagi nak tanya Kak Ning single pun aku dah tahu lagi Pia pulak pagi-pagi. Dok pergi sekolah pulak. Aku kata dah kang. Tebang lagi. Semua-semua dah bahang IBC. Ya. Budak ni pesang pula. Aku baru nak geruk dia bangun. Harik, aku duk nampak orang pun. Duk mari ke? Oh, duk mari. Dia WhatsApp aku bagi adik. Bahan demang pula. Lak, demang pula dah. Biasa dah. Saimung kang. Ceh, saimung gak ha. Lambat golah boleh masuk kelas. Duk belebem diri cikgu Dah lah panah. Hei, bangun. Ben duduk-duduk ah. Lah, baru je duduk. Bukan lama pun. Aku duduk kejap je Macam aku dah kenal mung. Time pergi punang, memang gini sama. Baik mung bangun. Kalau duduk, aku kabur ke cikgu. Ceh, bagi aku takut. Kabur lah. Oh, dak aku. Dak apa? Kejap. Tahu takut. Ceh, bajet berani je muning. Saja je Nuak main ke mengawah tu je. Ya lah tu. Weh. Napa mung senyum-senyum seorang ah? Ada benda Ada omong mung. Ceh. Macam aku dah tahu. Ben nak ngarut lah. Itulah sahaja ucapan saya pada pagi ini. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ucapan dan nasihat yang disampaikan oleh pengetua kita tadi. Dengan selesainya ucapan tadi, maka berakhirlah perhimpunan kita pada pagi ini. Lega. Saya menjemput Habis Ustaz kau. Said Lenguh molek duk untuk diri. memimpin bacaan doa. Tu. Kenapa pula? Ada lagi. Lambat boleh masuk kelas. Assalamualaikum semua. Minta perhatian Pelajar bernama Muhammad Arif dari tingkatan 4 cubaan. Nama aku. Buat apa pula? Hadir ke sekolah atau tak hari ini? Mari cikgu, mari. Mari cikgu. Ada belakang. Okey, diminta pelajar berkenaan untuk berada di tapak perhimpunan selepas ini. Yang lain semua boleh masuk ke kelas masing-masing. Terima kasih. Arik, buat apa pula nama mu naik ni? Mu ada buat benda apa ke?
Doa aku. Aduh, kenapa hal pulak lah Ning? Jeng, kalau aku kena panggil Ning pasal disiplin, tahu pulak di kad syuhada, memang gelak gambar terulah aku dengan ya lepas Ning. Baru nak kenal rapat-rapat. Tapi pelik kok. Aku kena panggil pasal kenapa lah?